Nampak. Dia. Tu. Besar pokok ni. Ni pokok ni. Pokok yang macam ni. Nampak. Pokok yang macam ni. Tu. Boleh terangkat macam tu. Hampa rasa ribut kuat. Ribut kuat tak kuat Semalam kuat tak kuat semalam. Tu hampa nampak. Nampak. Nampak keadaan macam mana. Terangkat semua ni. Sampai ke akak-akak semua terangkat. Nampak. Tu satu sebiji lagi pokok kat situ. Nanti bawa lah jalan Kampung Pak Darus. Jalan Kampung Pak Darus. Jalan Kampung Pak Darus saya rasa tak kena teruk. Tapi saya tak pasti lah. Tu nampak. Ni bumbung. Tu. Ni pokok ni terangkat. Ni tiang elektrik ni. Sekali terangkat. Dia sekali dengan pokok ni kan. So dia terangkat lah. Dia macam macam tu. Ui teruk Dekat mana? Ni dekat Taiping Perak bang. Taiping Perak. Boleh tengok Ui saya pergi tunjuk pokok lagi satu lah. Saya pergi tunjuk pokok lagi satu. Pokok lagi satu pun sama besar macam ni kot. Tu mana? Ui. Tu. Sekali dengan jalan-jalan tor sekali kena. Jalan Taman Maju, Taman Au, keluar air kuning. Ya betul. Ya kat situ lah. Mana nampak? Nombor Taman Kaya. Tu, nampak. Akak-akak dia pun. Ni, akak-akak dia. Semua terangkat Tu. Ni, wire. Ni wire. Tiang. Penyudah dia. Penyudah dia pak masuk dalam parit terus. Penyudah dia masuk dalam parit.